So bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke Arsyidin Academy Podcast. So saya ucapkan terima kasih kepada semua kita punya pendengar, kita punya supporter, dan terima kasih juga kepada semua yang tidak skip ads. Sebab sebenarnya ads yang keluar itu semua adalah antara sumber pendapatan kami. So saya ucapkan terima kasih kepada semua yang follow, yang support, yang tengok, dan moga-moga mendapat manfaat. So Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, so bersama kita hari ini adalah tetamu yang sangat istimewa, Ustaz Megat Aiman Hakim. Selamat datang Ustaz. Selamat datang. So saya kenalkan, Ustaz adalah seorang aktivis tentang isu-isu umat Islam, especially tentang isu Palestin, isu Syria, dan lebih spesifik lagi Ustaz membuat pengajian master dalam bidang Palestin lah, basically tentang ziarah Al-Aqsa. First time saya dengar orang buat master dalam bidang tu. Controversial, very controversial. Masya Allah. Tak apa, kejap lagi kita akan masuk tajuk tu. Saya pun tertarik untuk dengar. Dan Ustaz juga adalah seorang influencer berkenaan dengan isu Palestin lah. So selamat datang ke Arsyidin Academy Ustaz. Ahlan wa sahlan. Terima kasih sudi terima jemputan kami. Sama-sama. Terima kasih kerana beri kesempatan lah. Okay Ustaz, saya nak tanya sedikit tentang pengalaman Ustaz belajar. Boleh Ustaz share sikit? Ustaz belajar dekat mana? Dekat Jordan? Jordan, ya. Dekat Jordan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih kepada penganjur dan juga yang menjemput saya. Saya doakan syarikat ini diberikan keberkatan. Amin. Sentiasa mendapat keuntungan yang melimpah ruah dan dapat bonus kepada semua staf akhir tahun insya-Allah. Amin, masya-Allah. Baik, pengalaman saya belajar, saya sebenarnya tak ada kaitan dengan geopolitik ataupun isu Palestin. Core saya adalah syariah. Saya belajar syariah di University of Jordan di Amman daripada tahun 2014 sampai 2018. Tapi waktu saya belajar di Jordan dulu, memang saya berminat dengan isu Palestin. Banyak baca buku berkaitan Palestin. Dan kebetulan kawan-kawan saya pun ramai pada orang-orang Palestin, dan orang Yaman dan orang Syria. So kita ni macam orang-orang luar Jordan. Kita macam satu geng lah. Satu batch di universiti tu? Satu batch. Oh, banyak berkawan dengan orang Palestin. Ya, betul. Dan menariknya, saya punya batch tu, salah seorang ni adalah cucu kepada Mufti Amin. Dia merupakan Mufti Al-Quds yang telah mengeluarkan fatwa wajib berjihad melawan tentera British dan juga pendatang haram Yahudi. Masya Allah, cucu dia? Cucu dia satu batch dengan saya. So memang kalau kita baca isu Palestin, Mufti Amin ni memang satu nama yang sangat besar. Dia macam Syekh Khanzuddin dan juga macam pejuang-pejuang Palestin yang terkenal. Dan antara nama yang paling top adalah Mufti Amin ni lah. Cucu satu batch dengan saya. Memang orang yang bijak dan sebagainya. Masya Allah. Dan kenapa kita orang banyak berkawan sama sendirilah, orang Jordan tak berkawan dengan kita orang, sebab orang Jordan ni dia macam ada satu kelas dia tersendiri. Dia macam kurang sikit bergaul dengan orang selain daripada Jordan. Begitu juga dengan orang daripada negara teluk, daripada Qatar, daripada UAE, daripada Bahrain. Diorang ada kelas diorang tersendiri, pakai jubah putih kan. Biasa tengok orang Arab kan. Tapi kalau orang Yaman, orang Palestin, Habibi, dia berkawan dengan kita. Oh, saya perasan dengan turis. Sebab saya boleh cakap rahsia sikit. So turis kalau daripada negara contohnya macam Mesir, macam kita boleh, maksudnya dia layan lah kalau kita ajak sembang kan. Tapi kalau macam negara Saudi ke, negara teluk ke, tak layan sangat Rupanya memang macam tu. Memang betul macam tu. Oh, saya ingat ke mungkin yalah beberapa orang yang saya jumpa tu je. Memang biasa macam tu. Oh ya, sebab apa? Tak tahulah, diorang rasa macam kita ni datang daripada luar, kita nakkan diorang. Ni pengalaman peribadi lah waktu saya kat Jordan pengalaman dulu. Sendiri ya, okey. Diorang pandang rendah memang kita ni. Diorang rasa macam negara Malaysia ni bukan negara Islam. Ada seorang tu dalam kelas hadis, dia cakap kuat-kuat, kamu orang Malaysia, kamu ada tanggungjawab untuk balik ke negara kamu, untuk membawa agama Islam. Kita kat sini, kita kat sana, kita nampak aku nampak macam orang Malaysia lagi banyak solat daripada orang Jordan. Dalam isu rokok kita lagi hebat. Kita kurang rokok banding dengan dia orang. Isu kebersihan, isu kita at least ada bank-bank Islam dan sebagainya kan. Itu kadang-kadang dia orang tak tahu Kuala Lumpur ni macam mana. Kita pun tak adalah bagus sangat.
Ya. Tapi sebab mungkin dia orang tak tahulah kan. ya, dia sebenarnya tak tahu. Dia orang boleh tanya kita, korang ni boleh baca Quran tak? Uish. Korang boleh baca Quran tak? Macam tu? Saya cakap kat dia, majoriti orang yang membaca Al-Quran atas muka bumi ni adalah bukan orang Arab. Sebab majoriti umat Islam bukan orang Arab. Orang Arab minoriti je dibandingkan umat Islam dekat Indonesia, dekat Turki, kat Bangladesh, kat India, kat China, bukan Arab. Kita baca Quran banyak lagi daripada mereka. Oh, Tapi iya, diorang betul anggap, lah juga Betul. diorang anggap Arab yang paling Islam. Tapi ni sebahagian nak cerita sebahagian lah. Bukan semua macam ni. Tapi saya adalah tajrubah zatiyah, maksudnya pengalaman peribadi yang mana saya jumpa orang Jordan, dia dengan bangganya dia cakap, "Oh, kamu ni bukan orang Arab. Kami ni orang Arab. Kami punya datuk nenek Nabi." Dia menghina kita lah. Tapi dalam hati Abu Lahab pun Arab juga, Abu Jahal pun Arab juga. Macam tu lah. Tapi bukan semua. Ada yang baik. Kawan-kawan baik saya pun ada juga daripada orang Jordan. Sampai hari ni kontak lagi. Dia orang Jordan yang Arab Badawi punya. Saya ada lagi kontak, hari-hari call, macam mana, apa khabar semua. Tak, maksud Ustaz ni adalah memang jelas ataupun adakah memang benda ni umum, Arab Badui ke Arab tak Badui ke? Tak faham. Oh, dia beza juga kan. Arab Badawi ni macam Arab yang duduk kampung, yang duduk dekat area pokok zaitun. Memang dia orang pun tahu dia orang Arab Badui ke? Macam tu ke? Dia tak adalah kata dia orang Arab Badawi. Cuma kita tahulah dia punya background. Dia tahulah, kita nampak lah. Oh, ada beza dengan Arab yang di bandar? Beza. Arab Badawi, dia Arab kat bandar ni macam lebih moderate, lebih kemas. And then tak tahulah, adalah macam kita lah, ada orang kampung, ada orang bandar. Macam tu lah dia orang. Tapi tak ada beza mana pun. Tapi macam mana pengalaman, sebabnya sebenarnya saya lepas habis SPM tu memang saya apply Jordan. Saya nak ambil Islamic Finance sebab waktu tu idola saya adalah Ustaz Zahrudin, baca dia punya blog buku semua kan. So apply Mara reject. Result semua saya rasa macam okey, tapi rupanya tak ada subjek prinsip akaunan, so dia reject. So memang frust lah, tak boleh pergi Jordan. Jordan ni memang negara impian lah waktu tu nak pergi lah. So Ustaz cerita sikit, macam mana belajar kat Jordan ni best ke? Okay, belajar kat Jordan. Berapa tahun Ustaz belajar? 4 tahun? 4 tahun. Okay. Daripada 2014 sampai 18. So study Jordan ni memang best. Sebabnya ialah Jordan ni antara sumber pendapatan adalah pelancongan dan juga pendidikan. Waktu saya kat Jordan, majority foreigner adalah orang Cina dan juga orang Korea. Memang seronok lah orang perempuan, budak-budak student perempuan kat Jordan ni dapat jumpa opa. So sebahagian daripada orang memang ambil kesempatan lah, berkapal, kawan dengan orang Korea dan sebagainya kan. Kejap, Korea dengan China paling ramai? Paling ramai foreigner dekat universiti saya. Dan juga ada macam ma'had ataupun institusi bahasa Arab, memang diorang student ramainya daripada Korea. Dan diorang ni, saya nampak lah, diorang belajar bahasa Arab ni mungkin sebab bisnes, dan mungkin juga disebabkan mungkin ada missionary, maksudnya macam nak berdakwah Kristian. Ni pengalaman peribadi Oh, dia orang bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Oh, saya ingat kau orang Islam. Bukan. Daripada Cina je ramai Islam. Korea bukan, banyak Kristian. Maksudnya dia orang bukan nak belajar syariah ke bukan? Bukan. Belajar bahasa Arab. Purely bahasa Arab. Yang belajar yang daripada Cina datang ke Jordan ada dua lah. Yang pertama belajar bahasa Arab, yang kedua belajar syariah. Yang alhamdulillah yang belajar syariah pun hebat-hebat. Sampai master PhD pun ramai. Tapi yang Korea yang saya nampak memang belajar bahasa Arab. Dan pengalaman peribadi saya juga, bila nampak orang Korea dekat Jordan, ada seorang makcik ni, dia cakap Arab dengan saya. Saya pun cakap Arab balik dengan dia kan. Saja nak borak. Tak sampai 5 minit, seminit macam tu, dia cakap, kalau kamu beriman dengan Jesus sebagai Tuhan kamu, kamu akan masuk syurga. So saya perhatikan lah, mungkin ada usaha untuk belajar bahasa Arab ni, mungkin untuk menyebarkan mereka punya dakwah ataupun mereka punya agama mereka. Saya tak pasti kenapa, tapi itu pengalaman peribadi saya lah. Makcik ni orang Arab lah? Orang Korea. Oh, makcik ni orang Korea. Ramai orang Korea, saya tak tahu sebab apa. Yang Ustaz kata apa? Orang perempuan happy tu orang perempuan Melayu lah maksud Ustaz? Orang perempuan apa? Yang Ustaz kata banyak orang-orang perempuan happy sebab ada opa-opa ni? Orang Jordan lah. Oh, orang perempuan Jordan. Budak-budak orang Arab Jordan. Student Arab. Berkapal dengan orang Korea ni. Berkapal, duduk sebelah kan. Oh ya. Tapi dia orang Islam. Islam. Okey. Banyak kalau perkara yang sama berlaku kat Malaysia. Agak-agak lah kan. Apa yang berlaku kat student-student perempuan kat Malaysia ni, nampak orang Korea, opa. Saya agak berlaku benda sama ke tak? Oh, faham. Macam tu lah.
Kalau di Jordan, saya ada dengar-dengar tapi saya tak pasti. Sebab macam kalau dekat Mesir, orang yang tak pakai tudung tu Kristian, yang Islam pakai tudung. Kita boleh compare terus yang tu lah. Subhanallah. Dekat Jordan, saya berada dekat Amman. Amman ni adalah bandar yang paling moderate lah, yang paling maju sekali lah. Kalau kat Malaysia ni, Amman macam Kuala Lumpur. Di luar universiti, kita akan nampak sebenarnya ramai orang tak pakai tudung biasa. Benda tu perkara biasa dan diorang adalah Muslim. Dan yang tak pakai tudung ni memang confirm lah. Kalau yang Kristian tak akan pakai tudung lah. Saya punya jiran pun orang Kristian atau dekat Jordan. Sebelah rumah saya masjid. Tapi sebelah menyebelah orang Kristian. Dia dekat ground floor. dia majority Muslim lah kat Jordan Majority kan? Muslim. 95 or 99% Muslim. Lebih kurang macam Mesir lah. Tapi dalam universiti, ni sedihnya lah, ni University of Jordan lah. Kita universiti paling top sekali lah dekat negara Arab dan di Jordan. University of Jordan, majority orang perempuan di sana memang tak pakai tudung lah. Islam? Dalam universiti je. Yang paling, bukan masalah tak pakai tudung je, dia masalah tak ada langsung budaya Islam. Kita boleh nampak budaya Islam tu sama ada student-student yang betul-betul mutadayyinin, yang betul-betul pegang agama Islam, which is minority, ataupun kita nampak benda tu dekat kuliah syariah je. Sedih lah, memang sedih. Sampai mak saya bila sampai ke Jordan, dia tanya saya, budak-budak perempuan ni datang universiti nak pergi mall ke nak belajar? Make up bukan main tebal. Budaya Islam dekat Amman, dekat University of Jordan, saya nampak memang kurang lah. Tak, maksud Ustaz, macam kita pergi Turki, dia negara Islam tapi macam Europe dah dia punya budaya. Adakah macam tu? Dia tak sampai Europe. Dia macam Maksudnya ramailah freelance. tak pakai tudung, ramailah yang pakai pun tak berapa Islami itulah. Especially masa musim panas. Lagilah orang Melayu ni yang belajar kat Jordan kena jaga mata. Musim soifi, musim panas, Yalah sebab panas kan. so pakaian tu kurang kain dan sebagainya. Saya alhamdulillah sepanjang saya belajar kat Jordan 4 tahun sekali je saya ambil soifi. Semester yang terakhir saya berada kat Jordan. Yang lain semua saya balik. So dapatlah merasakan. Tapi itu cerita dalam universiti. Luar universiti alhamdulillah okey. Sebab apa? Sebab diorang ni adalah negara yang mementingkan sistem kabilah, penghormatan dan juga kehormatan penyucian keluarga tu lah. Diorang ada kabilah-kabilah yang besar, ada kabilah kecil. Jadi diorang ini, diorang tak boleh sewenang-wenangnya melakukan perkara yang melanggar ataupun mungkin akan merosakkan kehormatan kabilah tersebut. Sebab tu diorang ada istilah honor killing ataupun qatl syarif. Di mana kalaulah satu kabilah dan juga kabilah yang lain berlaku hubungan zina sebagai contoh antara seorang anak lelaki dan juga anak perempuan daripada kabilah lain kan. Maka custom diorang, tradisi diorang akan berlaku, kemungkinan akan berlaku pembunuhan. Dan government tak berani nak kacau. Sebab itu adalah sistem kabilah. Dan perlu difahami bahawa kabilah wujud dulu baru ada negara. Jadi diorang menghormati kabilah, undang-undang dalam kabilah, syekh besar dalam kabilah mereka. Mereka sangat menjaga kehormatan kabilah diorang. Maksud Ustaz tadi, kabilah tu akan bunuh betul. anak lelaki atau anak perempuan ni Dua-dua. sebab nak jaga nama baik Ya kabilah. betul, kabilah. Ya betul. Sampai sekarang masih ada. Saya tak pasti masih ada, tapi istilah tu ada, honor killing. Istilah tu ada. Dan kalau ada pun, government tak akan besar-besarkan benda ni sebab dia akan memalukan nama negara. So itu adalah kedalaman lah yang berlaku bukan hanya di Jordan tapi di banyak negara Arab. UAE pun masih ada lagi honor killing, qatl syarif. Dia menyebabkan anak-anak muda di Jordan ni sangat jagalah ikhtilat di luar universiti. Sebab pakcik-pakcik ada, mak ayah ada. Dalam universiti pegang tangan, dapat couple. Macam universiti kat Malaysia. Orang Islam macam tu. Macam tu. Uish, jauh lah beza dengan Mesir Mesir macam mana? Jagalah ikhtilat semua. Sebelum saya pergi Mesir tu, saya expect Mesir ni memang semua pakai purda, baju Islamik hitam lah. macam Saudi lah kan. Rupa-rupanya dekat Mesir diorang pakai baju ketat. Kalau Soifi apa semua kan. Tapi diorang tak tunjuk kulit dan tak tunjuk rambut. Maksudnya still tutup aurat. Bukanlah tutup aurat, maksud saya adalah masih bertudung. Maksudnya ihtilat tu tak adalah, pegang tangan tak ada, bukan benda yang public lah. Dan tak adalah maksudnya pakai baju yang mendedahkan kulit, tak ada. Di Jordan sampai macam tu Ya, macam tu. Ya.
Sebab saya expect Jordan ni negara Arab kan, sebab saya tak pernah pergi. Rupanya cerita-cerita yang saya dengar tu rupanya memang macam tu. Adakah macam tu expectation Ustaz sebelum sampai Jordan? Memang macam tu, sama lah memang kita dah biasa dengar. Okey. Kita fikir kita bukan Tak, main. maksudnya student ni dia pergi universiti pakai baju lain, keluar universiti baju lain, macam tu lah. Tak adalah, pakai baju sama je. Kalau dah luar universiti pakai macam tu lah baliknya pun. Maksudnya mungkin pakaian dia tu diterima lah oleh keluarga, wallahualam. Tapi apa yang dia buat tu bersama dengan kawan lelaki dia kat dalam universiti, mungkin benda tu tak berlaku di luar universiti sebab takut mak ayah nampak. Macam tu. Diorang kan sistem kabilah yang sangat ketat kan. Kalau dekat taman permainan yang besar-besar kan, ada juga couple pegang tangan, tapi dekat bawah pokok, dekat hujung-hujung. Dia tahu lah benda tu aib kan. Benda tu aib, memalukan maruah nama kabilah. Maka tak dibuat depan-depan orang ramai. Okay, menarik ya. So sepanjang Ustaz belajar 4 tahun tu semua-semua je lah. Alhamdulillah, bagi saya belajar kat Jordan mudah lah. Tak ada apa yang susah lah, alhamdulillah. Okay, cuma kos dia sangat tinggi lah Ustaz. Kos sangat tinggi. Rumah mahal, makan mahal. Macam kita kalau makan kedai mamak kan, pagi tadi saya makan kedai mamak, roti kahwin banjir RM5, RM4. Kalau kat Jordan, breakfast di kedai mana-mana pun 2 dinar, 1 dinar RM7, RM6. Tapi kalau makan malam, dinner lagi mahal, 4 dinar, 3 dinar. Ini yang paling murah lah. So biasa kalau orang Melayu kat sana makan apa? Kalau maksudnya nak makan nasi tu makan, kan memang tak makan kat luar. Biasanya bulan pertama, bulan kedua ni macam ada tahafuzat lah. Maksudnya takut-takut lah kan. 1 dinar RM6, RM7. Aduh, bayar ni mahal kan. So bulan pertama tu makan roti, makan nasi kan. Kemudian lama kelamaan dia punya perasaan takut tu hilang. Nak makan luar kan. Tapi alhamdulillah di Jordan ni alhamdulillah, student yang pergi sana pun banyak student yang batch saya alhamdulillah, dan seterusnya pun banyak okey lah. Batch yang top student, yang paling kurang dapat 5A, 6A, yang pandai-pandai lah. Jadi bila sampai kat sana, diorang menguruskan kehidupan diorang dengan cermat. Ada jual ada rumah, jual ada cuci rumah. Okey lah. So tak adalah boros. Melainkan ni satu situasi juga yang saya hadapi kat Jordan dulu. Sekiranya dalam satu rumah tu ada anak datuk, anak ahli parlimen, anak orang-orang elit, VIP ni, memang kita jangan ikut selera dia lah. Sekali nak makan, keluar makan kat restoran. Nak berjalan mana-mana, Uber. Kat sana kita panggil Karim. Macam tu lah. So kita kena berhati-hati lah. Kita punya poket tak setebal poket dia. So tak apalah, saya tak ikut kat saya. Memang banyak ke anak-anak golongan elit kat sana? Banyak. Oh, sebab apa? Mungkin ini sensitif nak cerita ni. Mungkin golongan elit dan VIP ni senang masuk mana-mana universiti kat Jordan. Dia adalah perbincangan antara mungkin embassy dengan pihak universiti di Jordan. Senanglah nak bayar yuran dan sebagainya. Yuran triple pun no problem, macam tu lah. Tapi kalau orang-orang biasa ni, pengalaman saya lah, saya bantu kawan-kawan saya yang bukan melalui KPM, tapi result dia biasa-biasa, dan dia orang biasa, agak susah sikit lah nak masuk. Ini benda ni berlaku, saya rasa berlaku kat mana-mana, UK ke mana-mana negara Eropah, untuk daftarkan anak. As long as you ada duit, senang lah masuk. Tapi kalau orang-orang biasa, susah lah. Tapi tak apa, itu satu perbincangan yang agak complicated lah kan. Tak nak menyentuh mana-mana golongan. Tapi cerita tentang makan luar, makan dalam, kalau kita duduk dengan serumah dengan anak-anak orang kaya, anak-anak VIP elite ni, kita kena banyak bersabar lah. Banyak akan masak dan sebagainya. Jangan ikut selera diorang. Ustaz, adakah belajar syariah Ustaz dekat sana ni ada juga media English? Maksud saya ada belajar bahasa English? Actually Jordan second language dia English. So so medik belajar dalam bahasa Inggeris, engineering bahasa Inggeris, pharmacy bahasa Inggeris. Saya punya wife that's why Jordan medical, semua syllabus English, tapi pensyarah cakap bahasa Arab lah. Kira on paper semua English lah, exam English, tapi cakap Arab. Second language Jordan ni memang bahasa Inggeris. Maksudnya memang rakyat diorang memang English tu basically macam Malaysia lah, okey lah. Tak juga, sebab Arab dia terlalu kuat. Penggunaan bahasa Inggeris di sana kurang. Macam Jepun ada juga. Saya ada belajar bahasa Inggeris, tapi kalau kita pergi kat mana-mana Jepun, diorang tak faham bahasa Inggeris. Tapi bukan second language. Jepun memang tak diorang tak ni lah, bukan tak berbangga. Maksudnya dia memang tak
secara formal diajar bahasa Inggeris tu di diorang punya sekolah kan. Tapi ada juga pengajian bahasa Inggeris, diorang ada belajar kan. lah. Tapi tak bermakna masyarakat sana boleh berbahasa Inggeris. Sama dengan Jordan. Di sana memang belajar bahasa Inggeris kat sekolah, dekat Maksudnya universiti. di kuliah syariah pun ada belajar bahasa Inggeris? Kalau ambil certain subjek memang ada bahasa Inggeris. Saya ada beberapa subjek dalam kuliah syariah memang ada bahasa Inggeris. Mungkin sebab untuk mungkin subjek tu adalah subjek selektif untuk student international daripada kuliah lain. Daripada mana-mana kuliah bahasa Arab ke ataupun kuliah daripada kuliah arts ke, ada student international, and then dia nak juga pendedahan dalam bidang syariah, maka dalam kuliah syariah ada subjek selektif untuk student daripada jabatan lain untuk belajar. So dia disediakan subjek tersebut dalam bahasa Inggeris. Ustaz memang daripada belajar dulu di sekolah memang cita-cita nak menjadi seorang ustaz ke macam mana? Dia adalah perancangan daripada ayah sebenarnya. Oh, ya? Ayah saya lah. Sejak saya sebelum SPM lagi, ayah saya dah sebut lah tentang Dr. Zahrudin, Dr. Ustaz Ustaz daripada Jordan lah kan. So bila siapa lagi dia sebut nama? Dr. Mazhar. Dr. Mazhar. Saya pun dengar juga kuliah-kuliah diorang sebelum SPM tu. Berminat lah dengan diorang kan. Dan kebanyakan diorang daripada Jordan. Dr. Mazhar Jordan, Zahrudin Jordan, Zahazan Jordan, kemudian ramailah daripada Jordan. Sekarang ni Dr. Rozaimi Jordan, walaupun kontroversi. Kemudian banyaklah orang hebat daripada Jordan ni. Mufti Selangor Jordan. Mufti Selangor sekarang ni Jordan? Ustaz Anha. Anak Opir? Jordan. Jiran saya kat Amban dulu. Dr. Faik Ravi Jordan. Faik Ravi Jordan. Saya tengok, saya hadiri dalam dia punya Viva PhD. Jadi dia banyak memberikan saranan dan dorongan supaya saya sambung belajar Jordan. Dan lepas je dapat result tu, saya kata nak pergi Yaman sekejap. Sebab waktu saya belajar dekat sekolah menengah Al-Azhar Jitera Kedah dulu, ramai asatizah daripada Yaman. Ustaz Munzir, kemudian Tufai pun bisa pergi Yaman. Anak-anak society bisa belajar kat Yaman kan. Kemudian ada Ustaz dari Yaman, Ustaz Hassan Idrus. Ramailah 2-3-4 orang dari Yaman. Saya memang nak pergi Yaman. Masa tu Yaman perang kan. So ayah kata pergi dulu Jordan, kalau ada rezeki tu kita pergi Yaman. Elok saya sampai Jordan, Yaman meletup dengan peperangan apa semua tu kan. Alhamdulillah tak pergi Yaman. Universiti Al-Iman tu hancur ketika itu dengan serangan daripada kumpulan Ansarullah, parti Houthi kan. So Alhamdulillah saya pergi Jordan, sebuah negara yang aman, memang sangat sesuai lah untuk mana-mana anak-anak Melayu nak belajar bahasa Arab, pergi Jordan sesuai. Dia beza dengan Universiti Islam di Madinah dan juga Mesir. Ini mungkin sensitif, mungkin agak kontroversi, tapi Jordan ni first kita duduk kat sana mahal. So kita sangat nak mahal. Apa-apa kita kena bayar dengan harga yang mahal lah. Darat 6, darat 7 berapa? Darat 7, darat 6. Campur dengan currency rate, exchange rate, penukaran currency, kemudian pertukaran currency tu sendiri, kita nak tahwil tukar keluar dari bank sana, semua ada rate dia sendiri kan. Kemudian kat sana kita campur dengan semua orang Arab. Pandai bahasa Arab ke, tak pandai ke, tak faham bahasa pasar ke, jalan je. So kalau tak belajar betul-betul, memang tak akan dapat catch up apa yang diajar oleh pensyarah. Kemudian kat sana satu benda yang agak membezakan lah, mungkin universiti luar, kalau riap ataupun tak hadir kelas 3 kali 4 kali kena kick buang. Buang universiti? Kena dia mungkin dapat teguran dulu, dapat amaran dan sebagainya. Memang sangat strict lah. Sangat strict. Kehadiran tu adalah sebahagian daripada syarat untuk kita selesai dalam subjek yang kita ambil. Walaupun syariah? Walaupun syariah. Macam Malaysia lah. Macam Malaysia. Masya Allah. Oh patut lah. Waktu saya first year dekat Jordan, first semester, saya nampak senior, ada yang kena buang universiti, ada yang kena ditukarkan kos, padahal belajar syariah. So universiti saya pula University of Jordan. Dia bukan sekadar rules tapi dia tak implement. Memang betul-betul dia enforce. Betul. Sangat strict, sangat strict. Kemudian kita tak ada macam rumah perak ke rumah tak ada rumah negeri, tak ada. Pandai-pandai hidup. So rumah sewa je lah semua. Rumah sewa je, betul. Memang kena bergaduh lah dengan sahib, iaitu ketua rumah. Kalau nak tipu ke apa kan, memang kena bergaduh. Biasalah Mesir kan, depan-depan mata kita dia tipu kita. Ya, betul. So tapi sana tak ramai orang Melayu. So saya rasa lah survival rate dia tinggi lah. Sebab ramai budak Malaysia yang belajar kat Jordan, belajar syariah kena buang, kena tukar kos. Sebab memang tough. Universiti saya pula, satu batch belajar medik
kena orang kata extend University of Jordan satu batch. Saya tak pasti satu batch atau seorang dua survive. Sebab tak lepas. Universiti saya pula, University of Jordan dekat Amman, dia ada sistem yang mana dia ada percentage untuk dapat A, B dan C. Contoh dalam kata 10 orang, yang boleh dapat A alif hanyalah 10% je. Oh, dia ikut graf. Ikut graf. Ya, betul, ikut graf. Oh, ya. So let's say budak yang pertama, yang kedua, ketiga dapat markah 100%, and then budak yang ketiga dia dapat 98%, A tolak. So 98%, 98%. Ada budak dapat 96%, kemungkinan dapat B tambah. Ui, serius lah. Oh, maksudnya kalau batch tu semua power malang lah dia. Malang je. Oh, dia tak ada macam Jahid dan Mumtaz, dia ikut markah saja kan? Tak ada lah. Tapi benda ni kelebihan untuk orang Malaysia. Sebab ni apa yang saya nampak lah, orang Malaysia kalau buat exam power, study, jawab soalan, Teknik menjawab lah maksudnya. teknik menjawab. Kita power buat ni. Oh ya? Serius? Buat assignment kita power. Tapi kalau buat kita ada satu markah, kita panggil markah musyarakah, 10% ke 20%. Kalau dalam bahasa Arab sebagai contoh, subjek bahasa Arab, nak dapatkan markah musyarakah ni, kita kena angkat tangan, kita kena i'rab. So dalam kalau ada 100 orang, angkat tangan, ana bidi a'rib hadhil jumlah. Saya nak i'rab kataan ini, ayat ini. So semua orang dengar lah. Kena berlawan dengan semua lah. Yes, kena berlawan. Ui. Tapi budak foreigner dapat kelebihan lah. Sebab Arab memang kalau angkat tangan nombor satu. Apa Satu. dia cakap tu tak tahu betul ke tak. Tapi pesyarahan ni bila nampak foreigner, dia akan utamakan foreigner. Foreigner jarang angkat tangan. Oh. So bab ni memang student Malaysia susah sikit. Oh. Markah musyarakah tu. Okey. Oh, baru tahu sistem dia strict baru tahu. Okey. Maksudnya kalau di student-student dekat Jordan ni, kedai-kedai makan Melayu ni memang banyak lah ke tak? Tak ada. Tak ada. Adalah satu dua. Oh. Ni saya kat Aman ada satu. Tak tahu buka lagi ke tak. Orang Melayu ke Orang Melayu lah. orang Indonesia tak ramai kat Jordan ni? Tak ada. Orang Indon yang dekat negeri saya, anak-anak orang kaya semua. Jenis berjalan, jenis melancong sana sini. Bukan yang macam kat Mesir kot, yang survive bertahun-tahun buka kedai, jual barang. Tak ada. Oh. Indonesia dekat Aman semua orang kaya. Faham. Dia berbeza dengan Mesir. Patutlah orang sebut kalau nak betul-betul kuasai bahasa Arab kena pergi Jordan. Tak tahu lah. Tak pernah dengar pula tu. Saya dengar lah tapi saya pun tak tahu kenapa. Mungkin sebab di Mesir ni kita boleh hidup, kalau tak boleh cakap Arab pun memang boleh hidup. Yeah. Okay, sebab kedai memang Melayu banyak, Indonesia lagi banyak. Sampai peringkat ada macam Taska pun ada. Ya, betul. Ya, betul. So, rumah-rumah pun ada yang orang Indonesia buat. Okey, mungkin sebab kos tinggi lah, orang Indonesia tak ramai kat sana kan. Okey. So selepas Ustaz habis syariah dekat Jordan, Ustaz terus sambung master lah? Saya kerja dulu, kerja persendirian. Saya bawa pelancong dan sebagainya di Ipoh dan di KL lah. Pelancong daripada Syria, daripada Saudi. Saya lebih mengenali lah pelancong-pelancong daripada negara Arab ni. Beberapa bulan kemudian saya dapat offer kerja dengan MyCare di Seri Kembangan di Selangor. Sejak itulah saya berhijrah daripada Ipoh ke Seri Kembangan. Kemudian saya kahwin dengan isteri saya. Masa tu kerja di Hospital Ampang. Adakah Ustaz recommend, suggest untuk orang yang nak menghantar anak belajar agama ni? Maksudnya adakah bidang Ustaz nampak memang penting untuk kita menggalakkan anak-anak kita ambil bidang syariah, maksudnya bidang agama lah? Ustaz punya pendapat. Sangat menggalakkan. Sebab mereka yang belajar bidang agama ni sangat diperlukan dalam negara ni lah. Daripada sudut kepakaran yang berbeza. Mereka yang pakar sirah, mereka yang pakar dalam bab halal haram, mereka yang pakar dalam bab ekonomi, mereka dalam pakar dalam bab pentadbiran, siasah dan sebagainya lah. Sebab kita nak orang yang belajar agama menyumbang kepada negara mengikut kepakaran dia. Bukan dialah yang cerita tentang sirah, dialah cerita tentang halal haram, dialah itu dan sebagainya. Semua dia one stop center.
Sedangkan dalam medik sebagai contohnya, orang yang pediatrik je, dia tak cakap pasal auto, dia tak cakap pasal kardio. Macam tu juga dengan bidang engineering. Kalau dia electrical lah. Tapi dalam bidang agama ni, kita banyak kekurangan orang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu lah. So kat Malaysia ni sebagai contoh dalam isu halal haram, kita memang champion lah kan dalam menjadikan Malaysia sebagai hub penghalalan, mengeluarkan sijil halal dan sebagainya. Tapi sejauh manakah kita berjaya untuk memastikan kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk tahu tentang halal? Sebagai contoh, majoriti company yang daftar untuk mendapatkan sijil halal adalah company Cina, company India, bukannya company orang Islam. India saya tak pasti, tapi Cina je. Begitu juga dengan isu perbankan Islam kan. Hari ni banyak cerita tentang sistem yang ada dekat dalam bank-bank Islam ni sama je dengan sistem yang ada dekat konvensional kan. Dengan alasan bahawa harga pun sama, and then lagi mahal, tak membantu. Itu adalah argument. Betul tak betul itu nombor dua. Tapi sejauh manakah para asatizah ini dapat memberikan kefahaman? Kita tak nak jawapan daripada kita ada Syekh Ali Qardari dah menghalalkan, kita dah ada orang tu menghalalkan, kita banyak letak ini dah halal. Tapi adakah kita berjaya untuk meyakinkan mereka bahawa bank Islam yang ada kat Malaysia ni membantu orang Islam? Kalau dia tak membantu, dia just mendukarkan serta haram dan juga halal, tu bagus. Tapi kita nak lebih daripada itu. Macam mana dia nak bantu umat Islam? So kita perlukan pakar-pakar yang dalam bidang perbankan Islam membantu dalam hal ini. Bukannya hanya membantu untuk mewujudkan produk-produk bank Islam yang mengkayakan bank tu saja. Tapi kita nak orang yang membantu umat Islam tu secara ni lah. Begitu juga dengan sistem politik Islam. Macam mana kita nak katakan sistem politik Islam ni dapat membantu umat Islam pada hari ini? Adakah sekadar dia adalah orang yang pakai kopiah, dia pakai jubah, dia dah kira boleh jadi pemimpin dalam Islam? Sedangkan dia tak pakar pun apa yang dia nak bawa dari sudut prinsip-prinsip agama, bagaimana kita menolak kezaliman. Sebagai contoh, orang yang telah dipenjarakan, yang telah disabitkan kesalahannya dalam mahkamah dan sebagainya kan. Kita nak minta dia keluar daripada penjara. Sebab apa? Sebab kita nak pengaruh orang Melayu sokong kita. Sedangkan dia dah disabitkan kesalahan. Dia dah buat kezaliman. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung kepada kezaliman. Jadi, adakah cukup kita katakan ustaz ni adalah ustaz daripada parti Islam? Kita kena ikut dia sebab dia adalah orang yang membawa prinsip agama Islam dari sudut politik dan sebagainya. Itu yang saya nampak lah kan. Orang yang belajar Jordan, orang yang belajar mana-mana, memang kena pakar dalam bidang yang dia study supaya dia boleh menyumbang kepada negara apa yang dia belajar. Bukan hanya dia ada label ustaz maka dia boleh selesaikan semua benda. Itu yang pandangan saya lah. Yelah, orang kita kalau dah ustaz tu semua benda boleh tanya kat dia. Ya, kan? betul. Sebab tu wujud ustaz-ustaz yang mungkin menghalalkan benda yang ulama muamalah haramkan. Betul. Kan? Ya, betul. Pun ada juga. Betul. Faham. Ustaz, maksudnya bila ustaz punya parent galakkan ustaz ambil ke bidang agama tu, memang ustaz minat ataupun ustaz mula-mula ada intention lain, ada minat lain? Sebab ayah saya kebetulan alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala. Ayah saya memang ada company sendiri, company engineering. Ada staff sendiri dan sebagainya. So adalah cita-cita untuk menjadi engineer, nak tolong ayah. Tapi ayah tak dorong kepada hal itu. Ayah kata pergilah belajar Jordan, belajar agama dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ayah masa tu mungkin minat dengan Dr. Mazhar ke, dengan ustaz-ustaz daripada Jordan kan. Wallahualam. So saya boleh katakan dengan secara firm je bahawa ini semua daripada perancangan dan dorongan ayah saya lah. So saya pun pergi Jordan. Maksudnya inspirasi daripada ustaz-ustaz keluaran Jordan ni memang real lah. Memang real lah. Ya. Tapi saya pun tak ada masalah pun sebab saya daripada SPM. Alhamdulillah saya mula menjadi penterjemah daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab, Arab ke Melayu sejak form 3. Saya di sekolah Azhar. Ada ustaz-ustaz daripada Yaman, daripada Palestin, daripada Syria. Saya bantu diorang menterjemah. Masa saya form 3. Maksudnya penguasaan Arab tu dah alhamdulillah ni semua waktu sekolah lagi? Waktu sekolah, alhamdulillah. Sebab sekolah ke apa? Bukan sebab sekolah pun, sebab saya minat untuk menguasai bahasa Arab. So sekolah tak galakkan pun, tak bagi dorongan pun. Tapi macam mana orang-orang Yaman apa semua ni boleh ada kat sekolah tu? Memang sekolah tu ada memang ustaz luar polisi ke? Pengetua sekolah masa tu, Ustaz Sawiti bawa ustaz-ustaz daripada negara Arab. Sekolah Al-Azhar
bawa ustaz-ustaz daripada negara Arab. Sekolah Al-Azhar Jitra ni memang ada polisi ambil Ya, guru-guru betul. daripada negara Arab untuk mengajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, mengajar agama dan sebagainya untuk student di sana. Memang bercakap Arab lah. Sebahagian besar daripada pengajar daripada negara Arab ni tak pandai langsung bahasa selain daripada bahasa Arab. So Yalah. memang kena survive lah. Dia kena survive, student kena survive. Oh macam tu sekolah Azhar Tapi sekarang saya tak pasti. Ni zaman saya lah. Tapi Daripada- bagus lah sistem ni. Ni macam kita mengkritik sekolah tu pula kan. Jujur cakapnya tak semua student suka dan sesuai dengan. Maksudnya tak boleh nak sistem faham ni. 100% lah. Ya betul. Saya pernah ada guru daripada Algeria. Ya. Dia tanya saya, kamu faham apa saya cakap? Faham. Yang lain faham tak? Tak tahu, tanya dia orang. Dia tanya lain, semua tak faham. Terus dalam kelas tu 20 orang, saya je faham. So sesuai tak sesuai tu boleh diperhalusi lah. Tapi saya sangat menghargai usaha ni. Daripada form 2, form 3 memang saya rapat dengan student. Bukan student, daripada pengajar daripada Yaman, daripada Palestin. Kemudian direzekikan pada tahun 2010, 2009 macam tu, ada seorang ustaz, nama dia Ustaz Khubaib Al-Arifi, datang pada Yaman, daripada kampung Yaman, tak faham langsung bahasa English dan Arab yang dia ada pun Arab kampung. And then bila dia sampai kat sekolah, cikgu-cikgu pun tak tolong dia sangat. So saya lah yang rapat dengan dia. So dia pun rapat dengan saya. Kadang-kadang datang ajak masuk dalam bilik dia, sembang, gosip dalam bahasa Arab, sembang dalam bahasa Arab. Ustaz dah bercakap Arab dah waktu tu. So tu form 2, form 3 lah, macam tu lah. So saya terpaksa juga sebenarnya belajar bahasa Arab sebab nak teman dia, nak berkawan dengan dia. So dia nak pergi pekan, dia panggil saya, megat cari saya kat dorm tu lah. So, alhamdulillah ni rezeki pada Allah Ta'ala lah. Oh, Ustaz dah expose dengan orang-orang Arab, berkawan dengan orang Arab sejak sekolah lagi. Sekolah lagi, alhamdulillah. That's why. Kemudian Ustaz, macam mana Ustaz boleh decide untuk sambung master dalam bidang tentang Masjid Al-Aqsa? Okay, saya belajar di MyCare ni. Saya bekerja sebagai researcher. So saya belajar banyak bahasa Palestin. Saya baca buku-buku Palestin dan Ustaz sebagainya. pengkaji di MyCare. Saya sebagai researcher dalam MyCare. Saya juga sebagai penterjemah. Saya membantu menjadi orang tengah lah antara NGO daripada Yaman, daripada Syria dan sebagainya untuk berkomunikasi dengan NGO kami, MyCare. Dan saya punya core kerja saya adalah sebagai researcher lah. So saya research berkaitan dengan isu Palestin. Sebab kita pada MyCare ni, kita memanglah memohon orang ramai untuk mendema melalui kami, melalui MyCare. Tapi takkanlah kita nak minta orang dema je tanpa kita bagi something. So we give them something. Kita bagi information, kita bagi analisis, kita bagi pengembangan supaya orang sentiasa segar dengan isu Palestin, orang sentiasa tahu tentang isu Palestin dan sebagainya. Jadi saya lah orang yang terlibat dalam mengurus MyCare punya media sosial untuk membicarakan tentang isu Palestin, alhamdulillah. Dan jadi saya terfikir antara isu yang saya duk kaji hari-hari ni, baik saya sambung master, PhD kan. Sebab kita dalam bidang mengkaji ni. So kajilah. Faham. So saya nampak antara isu yang saya nampak boleh dikaji dan juga kontroversi dan juga dibincang oleh ramai adalah isu ziarah Masjid Al-Aqsa. Dia adalah benda yang baik. Tapi kenapa diharamkan oleh ulama? Dia adalah benda ziarah masjid kot. Masjid yang ketiga paling suci dalam agama Islam. Tapi kenapa ada ulama mengharamkannya? So tajuk tesis Ustaz menganalisis masalah fatwa menziarahi Masjid Al-Aqsa. Lebih kurang itulah. So, jadi satu master. Alhamdulillah, satu tulisan master saya, alhamdulillah. So memang kontroversi. Saya kena berdebat dengan saya punya supervisor. Supervisor kata ini adalah tajuk geopolitik, ini adalah tajuk berkaitan dengan politik Islam dan sebagainya. Saya kata tak, ini adalah fatwa-fatwa ulama yang mengharamkan, yang menghalalkan. Ada perbincangan, dah banyak tulisan orang buat. Lepas tu kata kalau banyak tulisan kenapa nak kaji lagi? Dah ada fatwa, dah jelas. Saya cakap balik, fatwa memang dah ada, data tak ada, analisis tak ada. Macam itulah. So pendapatan tu memang sangat hangat lah. Di awal-awal kita nak propose tajuk kita kepada pensyarah yang akan meluluskan tajuk kita. Ustaz nak convince dia untuk tajuk tu. Yes, betul. Oh, Ustaz punya master dekat mana? Universiti Malaya. Ui, Universiti Malaya, alhamdulillah. Bukan- Baru je konvo baru ni, alhamdulillah. bukan calang-calang universiti. Sebab saya ada beberapa kawan yang tengah buat master. Dia kata kalau nak rasa
apa istilah dia challenging study yang susah tu, dia kata buat kat UM lah, dia sebut lah. Memang memang. Oh ya? Menangis lah, huru-hara lah keluarga. Oh serius lah? Isteri saya pun master kak. Masih master kak. Masya Allah. Dia masa saya master memang bad choice, tapi alhamdulillah selesai, survive. Memang huru-hara lah. Bidang agama jugalah. Isteri saya? Yeah. Dia bidang pediatri. Ui, pediatri dekat UM. Dia Universiti HPUPM. Okay. UPM lah, UPM. Hospital UPM, Masya Allah. Okay. So cerita sikit masa Ustaz, sebab saya tak nampak tajuk tu sampai peringkat boleh buat master. Saya pun tak nampak kak tajuk tu boleh dibawa master. Tapi benda ni apabila dibawa ke meja perbincangan di fasa proposal defense, ada 2, 3, 4 orang yang daripada pensyarah yang mempersoalkan saya, boleh tak tajuk ni dibuat master? Sebab orang dah keluarkan fatwa, orang dah tulis artikel, orang dah cerita panjang cerita ni kan. Saya cakap betul, benda tu semua ada, tapi tak ada siapa yang nak indibaj, maksudnya nak menggabungkan antara fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan dengan data-data yang ada. Orang yang pergi melancong ke Masjid Al-Aqsa tu, adakah dia pergi Masjid Al-Aqsa sahaja, ataupun dia akan pergi ke Tel Aviv, ataupun dia pergi ke Laut Mati sebelah Israel? Sebab Laut Mati ada belah Jordan, ada belah Israel. Orang yang pergi ke Masjid Al-Aqsa, adakah tidak terkesan langsung dengan penjajahan yang sedang berlaku ke atas Palestin? Kalau mereka terkesan, bagus. Tapi kalau yang terpedaya dengan propaganda yang disusun oleh rejim Zionis, itu bahaya. Sebagai contoh, sebelum saya buat master ni pun ada pakcik-makcik yang dah pergi Masjid Al-Aqsa. Dia kata pada saya, makcik nampak Masjid Al-Aqsa ni selamat je, bersih je tempat orang Palestin. Ada ustaz yang pergi Masjid Al-Aqsa, dalam Masjid Al-Aqsa dia boleh buat video, dia kata Masjid Al-Aqsa dalam keadaan selamat, Masjid Al-Aqsa tak ada serangan, tak ada konflik yang berlaku. Dia tak faham. Dia tak faham dan termakan dengan propaganda. Uish. So daripada fatwa yang telah dikeluarkan, saya baca pula report daripada PLO, daripada Kementerian Pelancongan Palestin. Dia kata apa? Memang pelancongan yang ada dekat atas tanah Palestin ni sebagai tool, sebagai instrumen untuk menjajah minda umat Islam. Ui. Ya, betul. Sebab tu apabila berlakunya perjanjian Abraham Accord pada tahun 2020 antara negara rejim Zionis dan negara UAE, Bahrain, Morocco, banyak artikel keluar antara outcome yang dijangka oleh rejim Zionis akan adanya lautan pelancong Arab daripada UAE, daripada Morocco, daripada Bahrain akan pergi ke Masjid Al-Aqsa. Diorang nak pelancong datang ke Masjid Al-Aqsa sebagai instrumen untuk menjajah minda umat Islam. So macam mana saya nak buktikan benda ni? Saya perlukan data, saya perlukan kenyataan-kenyataan rasmi daripada pemimpin negara rejim Zionis. Memang itu tool. Dan kita nampak pattern ulama yang mengharuskan, ulama yang mengharamkan. Ulama yang mengharuskan ni adalah ulama yang dah, orang kata apa, tak strong dalam perjuangan Palestin. Contohnya mereka yang bekerja dengan Kementerian Wazir Awqaf ataupun Kementerian Agama Palestin yang ditaja oleh Amerika Syarikat. PLO kan, Kerajaan Palestin, ada Wazir Awqaf. Maksudnya macam JAKIM lah, yang mana ditaja oleh Amerika Syarikat. Dapat diorang ni ditaja oleh Amerika Syarikat. Yes, diorang dapat ditaja Amerika Syarikat daripada rejim Zionis sendiri, untuk bayar macam Mahmud Abbas, Presiden Palestin sekarang ni, dapat gaji daripada siapa? Rejim Zionis, pada Amerika Syarikat. Bantuan-bantuan tu. Ulama-ulama yang rapat dengan kerajaan, ulama-ulama yang yang rapat dengan kerajaan Al-Sisi, kerajaan Saudi dan sebagainya. Ulama-ulama yang tak bercakap sangat tentang perjuangan Palestin, tak bercakap tentang So mereka ni orang Palestin tapi sebenarnya sokong. Ya, betul. Sebab dia terpecah Gaza dengan tu cerita lain pula, cerita lain. So ulama yang mengharamkan adalah ulama Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Qardaghi, syekh-syekh yang bercakap tentang perjuangan, syekh-syekh yang bercakap tentang pembebasan Palestin, yang tak rapat dengan golongan pemerintah dan sebagainya. Mereka yang bercakap tentang yang mengharamkan. So kita nampak pattern, kita menganalisis pattern. Kenapa tak ada golongan yang memperjuangkan Palestin ini yang mengatakan halal? Kenapa dia mengharamkan? Sebab dia nampak
Isu dia bukan sekadar nanti orang pergi ke Palestin itu, dia nak memenuhi Masjid Al-Aqsa, dia nak beli barangan. Itu nombor 2, nombor 3. Isu adalah isu dalam bahasa kita sebut tatbi' ataupun normalisasi. Yang itu kita takut. Normalisasi dari sudut pemikiran, propaganda dan sebagainya. Okey. Maksudnya bila sebab kat Malaysia kita pun memang ada, saya tak pasti sekarang, tapi sebelum ni memang ada juga travel-travel yang buat. Sampai sekarang ada. Oh, sekarang masih ada? Ya, betul. Oh, pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dan saya pun bila saya tahu memang ada larangan ke Masjid Al-Aqsa, tapi bila saya berjumpa orang yang dia promote pergi ke Masjid Al-Aqsa, kita pun maksudnya tak ada lah point yang strong untuk untuk cerita kan. So boleh Ustaz explain supaya satu, Ustaz explain apa background cerita ni, sebab mungkin ada orang yang tak tahu pun, ada ulama yang mengharamkan terus kan, bukan hanya melarang kan, mengharamkan terus ziarah ziarah Masjid Al-Aqsa kan. So Ustaz cerita sikit background story dia apa, dan akhir sekali selepas Ustaz buat kajian tu, apa Ustaz punya stand? Okey, mungkin background sikit yang mengharamkan ziarah Masjid Al-Aqsa ini bukan daripada ulama kontemporari, bukan pada ulama yang hidup zaman sekarang ataupun 10 tahun dulu. 50 tahun dulu dah ada mengharamkan ziarah Masjid Al-Aqsa. 50 tahun dulu? Ya, betul. Daripada ulama Al-Azhar, Mufti Mesir Syekh Jadul Haq antara yang mengharamkan, Abdul Halim, dan ramai lagi ulama Al-Azhar yang diiktiraf oleh dunia dan juga Al-Azhar. Al-Azhar kita fahamlah memang satu, Mesir adalah dunia, ibu kepada dunia. Al-Azhar pula adalah satu institusi pengajian Islam yang diiktiraf lah. Jadi ulama Al-Azhar sejak dahulu lagi konsisten bercakap tentang pengharaman ziarah Masjid Al-Aqsa, kecuali yang terkini lah sebab tekanan daripada ICC dan sebagainya. Tak pernah dengar yang ni. Kemudian dikuatkan pula oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi yang mengharamkan ziarah Masjid Al-Aqsa. Ini akan membantu dari sudut ekonomi rejim Zionis. Ini akan menyebabkan minda umat Islam terpengaruh dengan propaganda pihak rejim Zionis. Kemudian diperbaharui pula fatwa ini oleh Syekh Ali Qardawi. Maksud ziarah Masjid Al-Aqsa tu memang jadi sumber pendapatan kepada rejim Zionis? Ya, betul. Betul. Ni yang ramai orang tak tahu. Betul. Okey, kemudian? Bila orang pergi ke Masjid Al-Aqsa, baguslah pergi Masjid Al-Aqsa. Memang kita tak larang pergi ke Masjid Al-Aqsa. Tapi ada tak syarikat-syarikat yang hanya pergi ke Masjid Al-Aqsa sahaja? Mereka akan pergi ke tempat lain. Dan data yang saya dapat, 70% pada umat Islam seluruhnya, daripada Turki, daripada Endon, daripada Malaysia, yang pergi ke Masjid Al-Aqsa, mereka pergi juga ke Tel Aviv, pergi juga ke Laut Mati Israel, pergi juga ke Hebron, pergi juga ke Jaffa. Package. Sedangkan tak ada, orang kata apa, dawafi', tak ada pun tuntutan dorongan untuk pergi ke Tel Aviv, tapi pergi juga. Sebab apa? Palestin tahta saytara, Palestin itu dijajah, dan mereka akan menggunakan pelancongan itu sebagai kata betul ataupun sebagai alat untuk menjajah minda umat Islam. Okey, kejap. Yang pergi ke Masjid Al-Aqsa ni memang semua orang Islam sahaja kan? Kan ada juga orang Kristian pun ramai juga. Sebab bagi diorang macam haji diorang lah. Palestin kan tempat kelahiran Nabi. Tapi kenapa travel agent tu pergi ziarah Israel sekali? Sebab itu adalah agreement yang diwajibkan oleh kerajaan rejim Zionis. Mereka bahkan dalam data saya baca, mereka mewajibkan jalan-jalan yang akan dilalui oleh pelancong dan sebagainya adalah jalan-jalan yang dikhususkan untuk umat Islam. Maka orang Islam yang pergi ke sana, mereka akan melihat, oh, tempat ni bersih, tempat ni aman, tak ada pun penjajahan, tak ada itu dan ini sebagainya. So no problem. Faham. Dia macam kalau travel agent dekat Turki, dia kena pergi ziarah bukan makam lah, apa ni, Ataturk, pengumumian Ataturk tu kan. Macam tu lah rupanya. Macam tu ya. Okey. So kalau ulama-ulama yang mengharuskan ni pula, saya baca kedua-dua hujah yang diberikan. So, kita nak buat master kan, mestilah kena baca semua yang dihujahkan oleh ulama yang mengharamkan dan juga mengharuskan. Kita kena analisis apa konteksnya, apakah hujah yang digunakan. Banyak hujah yang digunakan oleh para ulama yang mengharuskan ziarah, mereka menggunakan hujah-hujah emosi. Contoh, kalau pergi ke Masjid Al-Aqsa, kita dapat menggembirakan orang Palestin, kita dapat pergi menjumpa dengan orang Palestin, membantu ekonomi orang Palestin. Kenapa saya kata emosi? Okey, pergi ke Masjid Al-Aqsa,
pergi ke masjid. Kemudian kalau berjalan pun mungkin sehari 2 hari juga di area Baitul Maqdis. Orang Islam Palestin yang duduk dekat Baitul Maqdis tu berapa peratus je bandingkan 5 juta yang berada kat tebing barat dan 2 juta yang duduk dekat Gaza. Membantu ekonomi orang Palestin. Berapa banyak masa yang diberikan oleh pelancong-pelancong untuk jumpa peniaga-peniaga orang Palestin dibandingkan orang yang berada dekat Gaza, orang dekat tebing barat. Sedangkan travel agent pun dikuasai oleh negara rejim Zionis. So ada yang hujah mengatakan bahawa kita nak memenuhi Masjid Al-Aqsa. Saya cabar, mana-mana gambar ataupun video boleh bagi pada saya Masjid Al-Aqsa dipenuhi oleh pelancong. Tak dibenarkan maksudnya? Tak ada. Masjid Al-Aqsa dipenuhi oleh orang Palestin sendiri. Itu jihad dia orang. Bayangkan 2 tahun berlakunya genosid ke atas Gaza, ke atas tebing barat. Kalau Gaza ni lebih kepada genosid demografi lah. Dia bunuh orang Palestin. Kalau dekat tebing barat lebih kepada genosid geografi lah. Tanah rampasan tanah orang Palestin dan sebagainya, dan pencemaran terhadap Masjid Al-Aqsa. Tak pernah sekalipun grup-grup pejuang HMS sebagai contohnya menyuruh umat Islam seluruh dunia pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dia menyuruh semua orang Palestin pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dekat tebing barat ada 5 juta orang Palestin. Dekat tanah haram rejim Zionis yang kita panggil Israel hari ini ada 1.2 juta orang Palestin. Ini adalah jihad diorang untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dan jihad diorang ini diorang laksanakan walaupun penuh dengan cabaran dan sebagainya. Diorang buat juga sampai kena tangkap, kena blacklist dan sebagainya. Diorang pergi juga. Sampailah solat Jumaat kat Masjid Al-Aqsa tu berjaya untuk kumpul sekitar 500,000 umat Islam, 250,000 umat Islam daripada kalangan orang Palestin sendiri. Tapi kita tak pernah nampak pelancong yang ada kat dalam Masjid Al-Aqsa tu memenuhi Masjid Al-Aqsa. Sebab tu disebutkan oleh Syekh Akmal Sabri, bekas mufti Al-Quds dan juga imam dan khatib Masjid Al-Aqsa. Dia kata pelancong yang datang ke Masjid Al-Aqsa ini la yanfa', tidak memberi manfaat. Dia tak dapat menghalang pun pencemaran yang dilakukan oleh pendatang haram Yahudi yang mencemarkan Masjid Al-Aqsa. Dia tak dapat menghalang pun pendapatan haram Yahudi yang berlaku kat atas tebing barat. Ini mufti Al-Quds yang cakap, Syekh Akmal Sabri. Jadi yang kita perlukan kat sini adalah kita bantu orang Palestin untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa. Bukannya kita pergi sana, kita bayar teks, kita pergi melancong kat Tel Aviv, kita pergi lok mati. So kesan orang yang pergi Masjid Al-Aqsa ni, dia akan rasa yang Masjid Al-Aqsa ni seolah-olah tidak dijajah, ya, betul, aman. Sebab orang rasa nak pergi Masjid Al-Aqsa ni sebab nak dapat perasaan perjuangan bersama dengan orang Palestin. Rupanya tak. Tak. So apa hukum dia sebenarnya, Ustaz? Haram terus Haram. Berdosa lah kalau pergi. Berdosa. Masya Allah. InsyaAllah kita orang dalam penerbitan di bawah UM Press, penerbitan Universiti Malaya sendiri. Saya punya kajian sedang diterbitkan sebagai sebuah buku yang boleh dibeli kat universiti. Bukan simpan kat almari je, orang ramai boleh beli. Masya Allah. Saya ada data, saya ada lesen tu, semua boleh beli. Masya Allah. So ramai orang tak tahu isu ni sebenarnya. Itulah.